Kemahiran bukan sekadar kerja tapi seni. Saya belajar, saya latih dan saya bawa nama Malaysia ke Sao Paulo, Oceania, New Zealand dan di Hanoi, Vietnam. TVET membuka jalan kepada saya untuk kejayaan saya sekarang ni lah. Kemahiran pertukangan kayu ini adalah asas untuk saya dan sekarang memberi saya untuk mengurus seluruh operasi. Saya tahu nak buat yang terbaik sebab saya pernah buat yang terbaik di pertandingan peringkat dunia dulu. TVET adalah laluan untuk anda capai tahap yang tertinggi. Jadilah pengurus, jadilah juara.